Aku dulu ingat auto water feeder ni benda overkill. Air je pun letak mangkuk biasa dah cukup. Tapi semua berubah lepas aku perasan kucing aku kerap haus, air cepat kotor dan selalu habis tengah hari. So aku test sendiri auto water feeder untuk kucing ni. First impression, memang senang gila. Aku isi air sekali, lepas tu biar je. Air sentiasa ada, tak perlu ulang-alik isi air banyak kali. Yang paling aku suka, air nampak lebih bersih and segar berbanding mangkuk biasa. Kucing pun jadi lebih kerap minum air, especially cuaca panas sekarang. Tapi jujur aku cakap auto water feeder bukan magic solution. Kalau tak cuci berkala, tetap boleh jadi berlendir. So, kena tahu cara guna yang betul. Berapa kerap tukar air, cara basuh dan jenis yang sesuai, gravity versus electric. Soalan aku nak tanya korang, kucing korang jenis minum air sikit ke banyak? Korang guna mangkuk biasa atau auto water feeder? Kalau korang tengah fikir nak beli, save dulu video ni. Aku akan share next video. Kesilapan biasa orang buat bila guna auto water feeder